Ini apa cerita uh, Zack Paul kanan ni? Okay, nak tanya pasal Datuk Seri Samsud Iskandar lah. Okay, isu yang kita panas sangat hari ni. Semalam dia telah meletakkan jawatan sebagai setiausaha politik. Untuk pengetahuan orang ramai, kursi tu memang kursi yang panas. Siapa saja duduk situ, kalau tak pandai bawa diri, inilah jahanam dia. Cuma tindakan dia agak gentleman. Terpalit dengan isu ni, awal-awal lagi dia letak jawatan. Okay, itu biar dia selesaikan. Setiap orang mungkin melakukan silapan, tapi cuma kita sekarang ni, kita nak tanya ni, mana ultimate ni? Kita nak dengar ulasan daripada dia. Dulu dia bukan main lagi, naik pentas menyanyi hoi ya hoi sana, hoi ya hoi sini, hoi ya hoi, ultimate mana kau sekarang? Ini semua geng-geng kau pun banyak yang kaki rasuah. Jadi kita nak tanya dia sepatutnya bagi ulasan. Apa kau nak cakap tentang geng-geng kau yang kaki rasuah? Dan terbaru yang kita dengar, kalau kita tengok ada satu posting tu daripada, saya tak pasti daripada mana, tapi saya tengok ada YB Fahmi Fadil yang kata dalam posting tu cuba melobi Datuk Taufik apa benda tah yang tu. Jadi maknanya kursi tu sangat panas. Ramai yang berkenan. Siapa yang duduk situ tak pandai bawa diri, memang apa yang kita tengok PMX cakap, dia akan terrajang masuk ke Sungai Buloh. Jadi kita tengoklah siapa yang berani duduk kursi yang panas tu. Untuk yang saya nak fokus sangat ni, saya nak tengok apa kenyataan ultimate ni, yang mana selama ni kita tengok dia konon-kononnya sangat suci lah. Parti Pakatan Harapan ni, PKR ni sangat suci, macam seolah-olah tiada dosa lah. Jadi bila dah duduk di puncak kuasa, akhirnya kita tengok satu persatu orang-orang PKR ni jatuh tersungkur disebabkan kes-kes rasuah ni.